Pakai tisu lagi senang. Kalau kau jenis yang sayang bulu, kau scroll. Jangan tengok video ni. Aku bagi kau masa 3 saat. 3, 2, 1. Yang stay, jom kita cerita pasal pembuangan bulu. Okay, sekarang kat tangan aku ni ada krim menghilangkan bulu-bulu yang kita tak nak dalam masa bawah daripada 10 minit. Jom kita try. Inilah krim yang aku cakap tadi. Jom kita sapu dekat aku punya bulu tangan ni. Tengok macam mana. Boleh ke dihilangkan ataupun sekadar kata-kata. Kita biarkan selama beberapa minit. Okay guys, selepas beberapa minit, kau perasan tak? Bulu aku dia dah jadi merengkut-rengkut macam tu. Macam tu. Nampak? Yang ni yang asal. Yang asal bulu je macam tu. Bila dia dah merengkut-rengkut macam cacing kerawet tu kan. So kita nak try lah. Boleh tak dia hilang menggunakan scraper yang dia dah bagi. Moment of truth. Hilang guys. Tengok tu. Kita try scrap sebelah sini. Ya, betul lah guys. Scrap sebelah sini. Tak sakit pun. Langsung tak sakit. Macam tangan perempuan lah. So ni kita pakai tisu je. Tengok boleh ke tak hilang. Tisu pun boleh guys. Pakai tisu je. Pakai tisu lagi senang. Dah siap dah. Tengoklah jari mulus aku ni. Nampak. Ni sebelum, ni selepas. So inilah bulu-bulunya. So guys, memang menjadilah Zalep ni. Korang try dan korang terus dapatkan dekat beg kuning. Memang jadi guys. Kalau korang nak, korang dapatkan terus dekat beg kuning, okay? Memang menjadi. Approve.